Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amin KP yang manis dan ganteng. Gawat ce. Okay, so macam biasa, saya start konten di pagi hari. Bila kita di pagi hari ni, baru kita akan orang kata minda kita tu cegai sikit. Dan saya akan sambung-sambung petang dengan benda-benda lain lah, aktiviti lain. Jadi sekarang pagi ni, saya tak nak buat apa sangat. Saya ada adik dan saya akan kacau dia. Sebab tadi saya nampak dia tengah kemas. Saya kacau dia. Lepas saya dah kacau dia, saya akan tanya-tanya dah dia soalan apa-apa. Lepas saya dah tanya dia soalan, Fiz, tolong Fiz, potong betul lah. Sekali janganlah kacau. Okay. So, sorry tadi ada gangguan sikit lemak betul lah. So, saya akan kacau dia dan tanya-tanya soalan. Lepas tu saya akan jadi cikgu mengajar. Cikgu mengajar. Belajar apa saya tak tahu. Korang tengok je. Okay. Sekarang ni jam pukul berapa tak tahu. Mungkin dalam 7.30 macam tu. Okay, pagilah. Petang 7.30 pagi. Sekarang ni kita ada tetamu jemputan kita saya nak jemput. Sebab saya tengok tadi time saya tengah tak ada buat apa, saya tengok dia tengah kemas-kemas. Saya kacau lah dia kemas-kemas. Sini cepat masuk sini. Segan lah saya. Okay. Malu. Tak payah gampang sangat. Okay, sorry dia ni tak betul sikit kadang-kadang. So tak apa lah. Kau kena faham. Walaupun muka handsome, tapi perangai Berapa masa tak okay, Hafiz. Nak tanya soalan lah sikit. Macam mana? Umur sekarang berapa? Kita perkenalkan nama dulu lah. Nama saya Hafiz. Okay. Nama saya Rasil lah. Mic jangan bergerak. Sini je. Okay. Yelah sini ni. Okay, cepat. Less sikit. Okay, cepat. Nama siapa? Nama saya Hafiz. Hafizullah. SM Hafizullah lah. Okay. Boleh panggil saya Hafiz. Okay, tak. Okay. Lagi umur? Umur Rasil. Umur Rasil. Cakap umur Rasil. Bisik. Okay, bisik. Alright, so sorry tadi ada gangguan sedikit, gangguan teknikal. Okay, tak apa, kita abaikan. Okay, kita sambung balik soalan tadi yang saya nak cakap dekat dia. Okay, dia dah kenalkan nama, umur dia cakap rahsia. Dah berbisik tadi, saya dah tahu dah umur dia berapa. Okay, sorry sikit walaupun dia adik saya, tapi itulah dia nampak tinggi daripada saya. Tak tahu dia makan apa, saya tak tahu. Sebab saya, bila saya makan sayur, orang cakap nak tinggi makan sayur itu ini. Saya makan, masalahnya masuk toilet. Tak tinggi-tinggi masalahnya. So, nak tanya macam mana boleh tinggi? Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ni hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Dengan umur segini. Cuba jawab. Cuba jawab. Susah nak jawab. Susah nak jawab. Okey, tak apa. Okey, nak tanyalah. Dapat puasa penuh tahun ni? Nampaklah puasa penuh, tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Macam tinggal. Menipu sangat aja, tak apalah. Betul. Kita percayakan dia lah. Tak pernah tinggal. Ya ke? Serius lah. Bukan masa kecil lagi pernah tinggal. Sekarang umur macam ni tak tinggal lah. Alhamdulillah tak tinggal. Okey, macam mana rasa berpuasa? Bila dapat puasa dengan penuh, macam mana rasa dia bila tengah hari tu? Rasa lapar ke tak lapar? Nampaknya tak apa korang, nampaknya dia lembab sangat nak jawab soalan. Tak apa lah. So nanti kita nantilah saya pun tengah blur-blur sekarang ni. Okay, so kita jumpa nantilah. Hais, payah jadi cikgu. Nak kena tunggu pelajar sampai. Sepatutnya jadi pelajar kena datang dulu daripada cikgu. Inilah sekarang baru nak datang dengan salam tak bagi. Apa gelak-gelak? Ingat saya buat lawak ke? Ingat saya buat lawak? Sini datang sini. Buku bawa buku. Okey, so hari ni saya akan jadi cikgu kepada awak lah. Walaupun saya ni pendek, okay, tak sama tinggi. Sama tinggi. Jangan main-main, saya tengah cakap ni. Okey, sekarang ni
topik apa saya nak ajar awak. Angkat buku, baca. Apa benda Mari tu tulis. belajar Jawi. Okey, pandai. So, jom saya mulakan. Buka buku dulu. Okey, buka lagi. Lagi. Betul-betul lah dia ni. Buka lagi. Sampai yang ada gambar orang tu. Cikgu cakap ni siapa cikgu? Okey. So, kita inilah muka surat yang kita nak akan belajar. So, saya akan ajar dengan ni dululah. Okay. Okey, dia tulis apa dekat sini? Tulis dan warna. Warna? Warna? Warna apa? Warnakan. Tulis dan warnakan. Tadi cikgu tutup sini. Tak. Okey. Lepas tu, dia tulis apa kat sini? Saya Angkat sikit. Ya, benda macam ni kena angkat sikit. Baru kita kena angkat macam ni. Semangat sikit belajar tu. Macam tu. Okey. Okey. Sini lah bagi nampak. Okey. Okey, kameraman sini sikit. Okey, dia tulis apa kat sini? saya akan belajar. Sini, bukan sini. Sini. Oh sini sama je cikgu. Baca yang ni. Ikut cakap siapa cikgu. Awak cikgu ke saya cikgu? Dia cikgu. Betul-betul awaknya. Okey, awak cikgu. Saya ni bulan puasa tak boleh marah sangat. Kan nanti ada yang saya balik rumah, saya tu makan. Okey, dia cakap apa kat situ? Saya Okey. suka Bukan suka, ada. ada buku. Betul. Okay. Ada huruf sa, ada huruf ya. Jadi saya. Saya Ada alif, Ada jadi alif. a. Dan ada huruf da. So disambung jadi ada. ada. Main-main lah pelajar ni. Awak ni ada yang kena buang Betul-betul. ke? Okey. Saya betul-betul ni. Saya bagan ni bagan. Okey. Buka sebelah pula. Sebab cikgu ni tak sempat ni. Ada masa lagi nak kena buat apa pun banyak benda ni. Okey. Ni dia tulis apa? Saya Suka awak. saya suka baca buku. Okey, bagus. Yang ini pula. Ibu dan ayah Okey. Suka beli. beli buku. Betul. Okey, sampai sini sajalah. Sebab saya dah meluat dah nak jawab ni, okey? So, semoga awak lebih membaca kat rumah ni buku. Terima kasih. Buat latihan, buat ulang kaji, Jangan okey? tanya ni awak cikgu kan? Ada yang kena bantai kat sini kan? Cikgu nak cikgu yang baik ni. Okey. Dah, sila belah sekarang. Sila belah sekarang. Jangan duduk sini. Bos, berhentikan dia bos.